Okey bang, cerita sikit kereta yang tengah abang duduk sekarang ni. Kereta apa ni bang? Pro 2 Beza, first model. Tapi owner convert dia pergi FL. Konsep kereta ni? Konsep dia Borneo style konsep. Kalau kita cerita pasal dia punya kategori, dia dalam kategori Esas Slam. Okey bang, cerita sikit. Dia punya colour dia tu. Okey, kita cerita pasal dia punya first system ini daripada Robelo. Daripada primer dia, clear coat dia pakai Robelo. Untuk clear coat kita pakai 3200 lah. Lepas tu color dark red violet daripada Aika, kita custom. Lepas tu effect dia kita pakai SRP 70 pun daripada Aika. Rim kita pakai model LS105 Japan lah, size 17. Spek dia 7.5 ET20. Pan 24 tak silap saya lah. Lebih kurang macam tu lah, saya pun tak berapa nak sure. Tapi dia jantan betina. Tayar Nangkas, size dia 165/35/17. Esas dia memori 2-way. Dia punya esas saya pun tak arif sangat lah mengenai sistem memori ni. Tapi apa yang saya tahu, dia untuk yang memori dia ada beberapa pilihan lah. Ni dia lah. So boleh tak abang cerita sikit pasal komponen-komponen esas kat dalam tu? Dia menggunakan 2 kompresor. Yang ni kita panggil dia hardline lah. Hardline ni dia curate dia punya looks, kelihatan agak garang macam tu lah. Lepas tu dia menggunakan lampu RGB. Oh, tu dia punya memori lah tu? Ini dia punya memori system lah. Memori dengan yang bukan memori tu dia ada perbezaan harga tau. Oh, okey. So yang harga untuk memori tu saya tak boleh nak spesifikkan. Okey, tak berani cakap lah. Okay. Sebab di luar sana ramai lagi yang pakai memori lah. So kalau yang biasa tak pakai memori ni berapa harga anggaran? Kalau untuk two-way dalam 4,500 lah macam untuk basic lah. Maksudnya kita akan dapat tank macam ni, satu kompresor, fully balon dan komponen-komponen yang berkaitan lah. Oh, dia bagi satu kompresor lah? Ya. Oh, maknanya nak tambah lagi satu kena tambah lagi lah? Ya, itu add-on lah. Okey. Andai katalah kalau dekat luar sana ada orang yang nak pasang esas ni, so dekat mana dia orang boleh datang dan berapa anggaran masa yang diambil untuk set up esas ni? Di Semenanjung ni ada beberapa tempat lah untuk buat pemasangan esas ni. Ini bergantung kepada individu itu sendiri. Sama ada nak pergi es garas ke ataupun pergi tempat lain ke, itu bergantung kepada individu-individu itu sendiri. Tapi pada saya, yang mana belah-belah utara ni yang nak pasang esas, boleh datang es garas lah. Pelama pemasangan 3 ke 4 hari. Lokasi di mana lokasi? Lokasi di Bukit Beruntung, Rawang. Boleh tak abang belanja esas sikit? Boleh? Boleh.